ke barang baru. Jadi ni dia tak pernah ada dalam sistem dalam buku tu. Kalau pakai barang lama berdosa. Jadi Okey, hai, Assalamualaikum. Jumpa aku lagi dalam channel aku. Aku Zamani daripada Zaman Singgaras dari Pontian Johor. Okey, dah lama juga lah aku tak update video aku. Okey, kali ini aku nak buat review untuk spray gun 2008 dengan spray gun F75 Well, brand Well punya. Kira sebelum ni pun aku ada unboxing, tapi spray gun Devil Beast dengan airbrush. Kiranya yang Devil Beast sebelum ni aku buat untuk clear coat saja. Okey, ini untuk aku akan buat base coat dan ini aku akan buat primer. Kiranya F75 ni sebab aku dah pakai sebelum ni. Ini kira F75 aku. Kau boleh tengok. Tapi ini brand lain lah. Ini brand Well. Sebab diorang kata brand daripada Taiwan baik sikit lah daripada brand-brand lain. Kiranya. Okey, kita akan buka yang spray gun 2008. Okey, ini aku beli untuk base coat aku. Kira aku buat untuk color saja. Aku tak campur spray gun. Kira F75 ni bagi aku buat primer memang puas hati lah. Sebab dia punya nozzle 1.5. Kira dia punya primer dia boleh buka besar lah. Kiranya cantik lah untuk aku buat primer untuk spray gun ni. Ini aku akan buat base coat. Okey, kita akan buka macam biasa lah. Kita tengok apa yang kita dapat. Okey, sekarang ni kotak pun diorang dah tunjuk spek untuk spray gun ni. Korang boleh tengok. Jadinya aku tak payah explain banyak lah. Sebab bila korang beli pun korang akan baca benda ni. Jadinya aku akan bagi detail yang basic sajalah. Okey, apa-apa benda yang wajib macam biasalah yang aku cakap sebelum ni. Meter gauge, kira pressure angin lah. Ini tak include dalam spray gun ini beli ala kad, beli asing. Okey, korang boleh tengok. Aku beli ambil yang biasa je untuk spray gun meter. Kira sebab aku beli 2 spray gun, jadi aku beli 2 meter lah. Ini aku cakap sebelum ni, korang boleh tengok video lama-lama aku sebab apa kena pakai pressure gauge dengan water trap. Jadinya aku rasa korang kena ada lah benda ni. Okey, yang kedua. Okey, spray gun ni 600ml. Jadinya besar lah aku dapat 600ml punya spray gun. Sebab base coat kan. Aku malas nak ambil kecil lah. Sebab aku tembak barang-barang besar. Jadinya aku akan ambil besar lah. Okey, ini adalah dia punya cup dia. Cup untuk 600cc. Okay, kita dapat bahan spare part dia seperti brush nak cuci gun, spanner gun, dengan filter untuk cat lah kat belah dalam, dengan connector lah, connector gun. Alright, macam biasa kita akan dapat buku manual, tapi buku manual dia biasa je lah. Korang boleh baca dulu lah sebelum apa-apa korang buat kan. Okey, ini adalah free gift daripada kedai tu. Dia bagi aku sandblock saiz 2000 dengan 3000. Kalau korang beli kat kedai ni, korang dapat benda ni lah. Okey, yang terakhir ialah spray gun. Okey, ini adalah spray gun dia yang aku ambil. Okey, ini adalah untuk base coat. Korang boleh tengok nozzle dia pun macam Devil Beast jugalah. Besar jugalah. Dia punya nozzle ni 1.4. Kira bagi aku kenalah dengan untuk buat base coat. Kira spek dia pun macam spek high quality punya. Jadinya okey.
Kita try pasang dulu. Kita tengok macam mana dia punya muka dia bila dah pasang. Okey, ini spray gun ni aku dah pasang. Jadinya inilah gambaran bila dah pasang. Okey, korang boleh tengok. Okey, sebelum apa-apa, kalau korang beli spray gun, korang wajib beli water trap dengan meter gauge lah. Melainkan spray gun korang rosak ke yang sebelum ni, ada benda ni, korang boleh pakai balik lah. Tak ada masalah lah. Sebab dia tak ada dalam buku berdosa kalau pakai barang yang lama pergi ke barang baru. Jadi ni dia tak pernah ada dalam sistem dalam buku tu. Kalau pakai barang lama berdosa. Jadinya kalau rosak spray gun korang boleh pakai yang lama balik lah. Tapi aku usulkan memang korang kena pakai water trap dengan meter gauge ni. Kalau tak, korang leceh lah nak buat spray dan sebagainya. Okey, ini ialah aku buat untuk base coat saja. Kalau boleh spray gun korang asingkan lah. Kalau primer, untuk primer, plastic primer, masuk base coat, masuk 2K clear. Jadi ni korang pakai satu gun, satu cat. Jadinya korang tak bercampur aduk lah dalam spray gun ni. Jadinya korang punya spray gun akan sentiasa bersih lah kalau korang asingkan. Jadinya bagi aku berbaloi lah kalau korang buat asing satu. Alright, kalau tak ada bajet tak boleh buat apa lah, terpaksa lah campur. Tapi cuci kena bersih lah. Kalau dah primer, masuk colour pula, colour fluorescent kan, kalau mahal tiba-tiba ada tumpuk putih pula, ada bekas-bekas primer yang lama dalam spray gun ni. Tu yang paling takut tu kalau pakai spray gun yang sama. Okey, kiranya ini spek, aku ceritakan sedikit spek dia lah. Alright, dalam kotak ni dah ada, jadi ni korang tinggal baca balik je lah. Okey, inilah HBLP punya spray gun. Kira belah atas high volume, low pressure lah. Kira inlet dia 1.4. Kira 1/2 boleh pakai jugalah kalau korang nak buat, tapi kena modified lah. Okey, nozzle size dia aku ambil sekarang 1.4. Korang boleh tengok 1.4 kat situ. Sebab dia ada juga spray gun untuk 1.7. Jadi 1.7 bagi aku terlalu besar lah untuk aku. Sebab bila besar sangat, aku tak boleh kontrol cat tu. Jadinya cup volume aku ambil 600. Dia ada 1000cc punya cup. Kira korang boleh beli berasingan lah kalau korang nak. Okey, dia punya pressure untuk lakukan cat ialah 50 hingga ke 70 PSI. Jadinya inilah function dia. Bila dia kata 50-70 yang paling sesuai, korang follow up je lah dia punya instruction dia. Jadinya korang pergi je lah, tengok cari PSI, pergi 50, antara 50 ke 70 yang sesuai untuk spray gun yang ni lah. Okey, kompresor yang digunakan dalam 2 ataupun 3 horsepower. Kalau 1 horsepower tak cukup, pakailah spray gun ni. Kalau korang pakai juga 1 horsepower, boleh nak pakai, tapi makan masa lah. Tunggu loading tu, angin kompresor tu baru tembak lagi. Jadinya kerja cat korang dah bertumpuk-tumpuk kat situ. Bagi aku tak baloi lah kalau korang nak pakai spray gun ni tapi kompresor 1 horsepower. Alright, cukup untuk ini. Kita akan berpindah kepada F75 spray gun brand Well. Okey, kita pergi ke spray gun F75 brand Well. Jadinya kita akan tengok apa barang yang kita dapat bila kita beli spray gun brand Well ni. Sebab F75 ni kira aku minat juga lah. Sebelum ni aku pakai juga F75 juga. Cuma ada brand lain lah. Sebab ada orang kata brand Taiwan ni baik sikit spray gun dia daripada brand-brand China. Jadinya itu aku nak try, tengok macam mana dia punya finishing cat kalau pakai spray gun ni. Adakah dia lain daripada spray gun yang aku pakai sebelum ni. Jadinya kita akan tengok lah dia punya kesimpulan dia spray gun ni. Okey, ini macam biasa. Okey, spray gun ni dia punya cup 400ml, 400cc. Okey, ni lagi kecil lah. Ini 600, ini ialah 400. Okey, dia punya spek dia sama je seperti macam aku, cuma dia punya
nozzle dia mungkin berlainan sikit lah daripada aku dengar aku punya spray gun. Jadinya ini cup dia, ini 400, ini 600. Alright. Okay, macam biasalah kita akan dapat berus, spanner untuk spray gun dengan connector. Jadinya memang sama, kebanyakan spray gun korang beli mesti akan dapat benda yang sama. Dengan ini simple je. Okey. Ini adalah spray gun dia. Bila dah keluar korang boleh lihat. Okey, dia gempak sikit lah dia punya kilat dia lah daripada aku punya. Korang boleh tengok jauh beza. Dia punya nozzle pun ada warna biru. Aku punya memang macam biasa je, macam barang buang kat sampah. Jadi ni, tapi dia banyak berjasa lah dengan aku. Walaupun muka buruk kan, tapi dia banyak bantu aku lah dalam proses cat ni. Jadi korang jangan kutuk lah spray gun aku. Okay, ini dia punya brand sama. Okay, nozzle dia 1.5. Alright, korang boleh tengok 1.5 nozzle dia. Kira special dia lawa sikit lah daripada spray gun aku. Tapi dia punya nozzle pun aku rasa berlainan sikit lah sebab dia brand Taiwan. Kalau China dia punya nozzle ada lain sikit lah. Ok, kita tengok lepas kita pasang macam mana. Alright. Ok, spray gun ni aku dah pasang. Jadinya dia akan jadi macam inilah bila korang dah pasang semua. Meter gas, water trap tak termasuk dalam spray gun. Tapi seller tu tetap akan ada jual lah. Kalau dia jual spray gun mesti confirm dia jual meter pressure dengan water trap. Sebab dia tahu kira para painter ni mesti akan beli dua ni je lah. Sebab kalau tak ada ni, bagi aku korang punya finishing memang habis lah. Pakai bantai kan. Jadinya ini je lah. Yang lain kita akan tengok dia punya tembak cat. Kita tengok, aku akan cuba guna dengan air. Kita tengok dia punya semburan dia berapa besar antara ni dengan ni. Okey. Okay, sekarang kita akan try tengok macam mana spray gun F75 ni boleh buka berapa banyak. Ini aku test guna pakai air. Jadinya kita akan tengok lah dia punya berapa besar dia boleh buka. Alright. Okay, korang boleh tengok. Okay, ini kira sesuai untuk primer lah bagi aku. F75 ni kebanyakan diorang buat untuk primer. Tapi tengok korang punya minat. Okay, bagi aku berbaloi lah sebab dia punya 1.5 nozzle 1.5 dia memang cukup besar lah. Okay, ini kita ketikkan. Korang tengok dia punya tembak. Okey, ini high quality punya brand Well. Sebab diorang kata brand Taiwan ni kira
terbaik lah, diorang kata. Jadinya daripada mata aku pun aku rasa brand ni memang cun lah. Dia punya beza dia punya besar dia lah. Dengan spray gun lama aku, dia tak boleh buka besar lagi. Jadinya dia pakai setengah je. Sebab spray gun pun spray gun kopi. Okey, ini kira boleh pakai lah. Okey, ini kita try tadi. Jadinya ini pas lah bagi aku. Okey, kita akan tengok spray gun lagi satu, HBLP tu. Alright. Okey, inilah HBLP lagi satu spray gun. Okey, kita akan tengok dia punya berapa banyak dia buka. Jadinya kita akan try lah. Kita tengok sama ada dia boleh pakai ataupun tidak. Okey, ini sebelum buka kita cantik. Ini bila dah buka. Okey, korang boleh tengok dia punya besar. Okey, rasa aku dua-dua ni pas lah bagi aku. Sebab ini aku hanya buat untuk base coat. Dan lagi satu aku buat untuk primer. Aku rasa bagus kalau korang buat asing lah untuk spray gun. Yang mana untuk primer, yang mana untuk base coat, dan mana untuk 2K clear coat. Okey, jadinya aku dah tunjukkan macam mana dia punya nozzle F75 ni punya besar dia, boleh buka. Dan spray gun HBLP ni, jadi korang boleh tengok bagi aku dua-dua ni berbaloi lah kalau korang rasa nak pakai. Tapi bagi aku lah F75 ni terbaik untuk buat primer, dan ini untuk ialah untuk base coat. Jadinya kalau korang boleh asingkan spray gun korang, lagi cantik lah. Tapi yang tak ada bajet tu tak boleh buat apalah. Okey, jadinya kalau ada apa-apa nak bertanya antara macam mana spray gun yang ingin dibeli, boleh bertanyalah dengan aku. Jadinya apa yang aku boleh jawab, aku jawab lah. Okey, sebelum aku akhiri video aku baru lagi kira aku ada buka kat Shopee. Kira barang-barang motor, ada barang-barang cat. Dan bagi pemula yang ingin cat, aku ada barang-barang untuk prepare lah sebelum cat. Seperti sandblock, kertas pasir, mixing ratio cup dan sebagainya. Okey, ini yang aku pegang ni ialah powder paint untuk casing RZ. Jadinya aku jual dalam RM19 kat Shopee. Korang boleh tengok link kat bawah yang aku dah letak. Jadinya aku harap korang dapat support aku lah. Sebab aku baru lagi, ni ialah powder paint untuk casing. Jadinya kalau korang pakai cat lepas ni tak ada tumpah, tak ada meleleh, tak ada apa. Jadinya korang pakai oven saja. Okey, jadinya kalau korang berminat, korang bolehlah datang kedai aku kat Shopee tu. Korang boleh type Zam Machine Garage. Jadinya korang akan tengok list kat dalam tu apa yang aku jual, baru aku key in. Barang yang tak ada nanti aku akan cubalah masukkan secepat mungkin. Jadinya dengan itu sajalah video aku kali ni. Aku harap korang enjoy dengan video aku. Jadinya itu sajalah. Okey, aku Zaman ni daripada Zam Machine Garage minta diri. Kita berjumpa next video. Okay, thank you very much. Goodbye my friend.